Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang dihormati panel kita hari ini, Ustaz Suhaimi bin Ayub. Jadi hari ini kita akan membuat forum mengenai hadis yang ke-40, iaitu mengenai merebut peluang beramal. Okey, mari kita dengar hadis terlebih dahulu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziris masa wa khus min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Terjemahan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu bersabda, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu menanti pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menanti petang. Rebutlah peluang sihatmu sebelum sakitmu, dan rebutlah peluang hidupmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ustaz, berdasarkan hadis yang saya baca tadi, saya ada beberapa soalan yang saya ingin tanya kepada Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Ustaz, soalan yang pertama. Sebagai seorang Muslim, bagaimana kita boleh menyeimbangkan antara urusan dunia dan usaha mempersiapkan bekalan akhirat seperti yang disarankan dalam hadis yang saya bacakan tadi, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator moderator majlis hadis yang ke-40 berkenaan dengan merebut peluang beramal. Alhamdulillahillazi hadana ma kunna nahtadina laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkenaan dengan hadis ni, yang pertamanya kita tengok dia punya huraian hadis lah. Huraian hadis tentang bagaimana kita nak menyeimbangkan urusan dunia dengan akhirat. Kalau kita pernah dengar satu pepatah cendekiawan Arab, dia kata dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini satu tempat bercucuk tanam kepada hari akhirat. Bercucuk tanam ni dalam konteks bukan kita tanam pokok, bukan kita tanam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, tetapi lebih kepada amalan kita. Amalan kita tentang bagaimana kita nak menjadi satu-satunya insan yang dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Dan hadis ini merupakan satu tanda aras, satu asas supaya kita yang di dunia ni sama ada dilimpahi dengan kemewahan, kesenangan, tidak jauh terpesong, tidak jauh menyimpang daripada syariat kita, iaitulah Islam kita. Jadi dalam satu ayat Al-Quran dikatakan, surah Al-Hadid ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama salil ghaisin a'jaba al-kuffar al-kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu utama wa fil akhirati azabun syadidun
wa maghfiratun minallah wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu azim. Maksud dia, ya'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahawa apa yang dikatakan sebagai dunia ini, kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan la'ibun wa lahwun. Katakan sebagai satu hanyalah berumpama seolah-olah permainan ataupun perhiasan, hiburan yang banyak melalaikan manusia. Wa zinatun wa tafaqurun bainakum. Dan juga bahawa hidup yang bertujuan untuk tafaqur. Kita bermegah-megah di kalangan manusia ni lebih kepada tafaqur, takabur ataupun megah, bangga dengan apa yang ada pada dirinya, sedangkan kita sedar sebagai seorang mukmin semua itu adalah sementara. Amal hayatul dunya illa mata'ul ghurur, katakan dalam Al-Quran. Jadi bila begitu, bagaimana kita nak mengatakan bahawa kehidupan kita ini di dunia ini boleh kekal selama-lamanya? Sebagaimana orang bukan akidahnya Islam ataupun seperti orang kata apa, Yahudi ataupun orang yang tidak beragama, etis, mengatakan bahawa kehidupan dunia ini adalah segalanya. Life is, orang kata apa? Life is time. Ada satu masa saja. Kalau mati, death out of finish. Katakan. Semua habis. Tak ada apa-apa. Itu yang etis lah. Lebih kepada kehidupan dunia. Sedangkan kita ada i'tikad bahawa kehidupan yang kekal kita ini adalah kekalnya di akhirat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Ar-Rahman. Saya petik banyak ayat Al-Quran sebab ayat Al-Quran sumber sekundar kita, sumber yang autoriti kita. Dan sebab itu Al-Hadis, sunnah. Saya ambil kepada ayat Al-Quran. Sebab itu bila dikatakan bagaimana kita nak seimbangkan urusan dunia dengan akhirat ni, memang dunia itu satu tempat untuk kita bersedia ke akhirat. Bukan kita dilahirkan di atas muka bumi ini hanya untuk mengejar dunia dan juga akhirat kita abaikan. Itu amat menyimpang daripada syariat kita lah Islam. Dalam satu hadis yang diuraikan oleh hadis Bukhari, Sahih Bukhari, kalau tak silap dia kata, minta maaf, mungkin hadis ni dah terlalu orang kata familiar ataupun yang pernah kita dengar. Tapi kita nak faham. Nabi sebut bila sahabat tanya, apa benda yang kita nak buat di dunia ni nak kita boleh sampai ke akhirat? Salah satunya Nabi sebut, iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iqtanim, rebut. Khamsan, 5 perkara qabla khamsin, sebelum 5 perkara. Maksudnya sebelum datang 5 perkara kepada kita. Masa kita hidup ni, bukan maksud kita dah meninggal dunia dah, tak boleh buat apa. Dah mati, dah tak boleh buat apa. Yang pertama Nabi kata, syababaka qabla haramika. Muda kamu, usia muda kamu sebelum tua. Apa Nabi kata usia muda? Tak kata dewasa, tak kata kanak-kanak, tak kata orang veteran. Sebab apa? Sebab bila kita kaji balik, syababaka itu, bila kita lahir di muka bumi ini, ada fasa bayi. Dalam kandungan, kemudian fasa bayi, kemudian fasa kanak-kanak, kemudian fasa dewasa, meningkat alam remaja, dan kemudian dewasa, kemudian barulah kita sampai ke tua dan akhirnya kita meninggal dunia, ajal. Yang pertamanya, sebab syababaka ini merujuk kepada
orang muda. Maksud bila orang muda ni, bila dia dah matang, sampai satu tahap fizikalnya, mentalnya dah cukup. Pada masa itu, Nabi kata, lakukan segala-galanya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Waktu kita bayi, kanak-kanak orang bimbing kita, orang didik kita. Dan bila kita dah meningkat dewasa, kita lah yang kena jaga diri kita. Bukan orang lain nak jaga. Orang lain hanya tengok kita, boleh bagi nasihat. Kalau kita sakit, orang kata apa? Oh, semoga cepat sembuh. Kalau kita susah, orang kata apa? Oh, mudah-mudahan Allah mudahkan usaha. Itulah ayat yang biasa kita dengar. Betapa ramai yang boleh bantu, yang kita nak, tak ramai. Hatta adik-beradik kita sendiri pun. Sebab itu Nabi kata bila kita waktu muda ini, kita usahalah dengan sebaiknya. Untuk bukan sahaja untuk akhirat, tapi untuk dunia dan akhirat. Itu adalah pesan Nabi. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika atau maradika atau kama qala. Waktu kita sihat, sebelum datangnya kita sakit. Kalau kita tengok orang sakit, tak boleh nak buat apa. Walaupun demam pun dah tak lalu nak makan. Tak ada daya nak pergi belajar, tak berdaya nak pergi kerja. Dah sakit. Minta MC. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan, kadang-kadang sakitnya melarat-larat. Sampai ke hujung nyawa. Sebab itu bila kita sihat, banyak nikmat kesihatan ni banyak manusia lupa. Sebab itu dalam satu hadis lain Nabi kata, dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kita manusia ni banyak lupa. Terlalu banyak lupa. As-sihhatu wal faragh. Kesihatan yang Allah bagi dan waktu kita lapang, kita tak sibuk. Masa tu banyak manusia di kalangan kita, saya sendiri pun sebagai hamba yang banyak melakukan kesilapan kan. Sihat ini kita satu benda yang subjektif. Kadang-kadang kita nampak orang tu sihat, tetapi fizikalnya sihat, dalamannya belum tentu. Kadang-kadang kita nampak orang tu susah, tetapi dia bahagia. Kadang-kadang kita nampak orang tu senang, tetapi dalam dirinya susah. Benda itu amat subjektif. Jadi apabila kita ada kebahagiaan, kesihatan ini, sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wal-as, surah ada wal-as. Manusia ni banyak sangat rugi. Sebab apa? Masa berlalu. Waktu masa dia sihat dia lupa. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh ni bukan kita pergi surau, kita pergi masjid, kita baca Quran. Bukan itu saja. Memang itu ibadat khusus. Tetapi lebih kepada muamalah. Dalam ayat tafsiran ini, kalau kita tengok Ibn Katsir kata, masa itu manusia memang akan kerugian, kecuali orang-orang yang betul-betul yang beriman. Beriman ni maksudnya bukan orang yang beriman solat, jaganya, bukan. Maksudnya konteks iman itu lebih luas. Sebab itu kadang-kadang Allah menempelak orang beriman sebab apa? Tergolong dalam golongan orang munafik. Orang bercakap menipu, orang yang fasik. Orang beriman. Sebab apa? Kita tahu bahawa iman kita ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Sebab Allah ciptakan manusia ini dengan penuh pelbagai ujian. Nak tengok kita ini sejauh mana taat kita, takwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Yang seterusnya Nabi petik lagi, wa ghina'aka qabla fakrika. Ketika mana kamu kaya, kamu ada harta, kamu ada kemewahan, sebelum datang waktu susah kamu. Sebab apa? Bila kita ada kemampuan, kita ada kekayaan, kita jangan lupa orang susah. Terutamanya bulan Ramadan ni lah. Bantu yang susah, zakat keluarkan, sedekah banyakkan. Sebab apa?
Sebab itulah cara kita nak menggerakkan ekonomi umat Islam. Sebab itu dalam satu kata-kata ulama di Mesir, minta maaf saya tak ingat namanya, Syekh apa, dia kata kalau dalam negara ni, dalam sebuah negara ada ramai orang miskin, maksudnya orang kaya itu telah mengambil hak orang miskin. Sebab apa? Sebab dia tak membantu. Bila mana ada kekayaan, bukan kaya kita itu hak kita. Maksudnya ada bahagian orang lain, ada hak orang lain. Bila kita susah, orang yang senang akan tolong kita. Tapi kalau kita kaya, kita ada banyak harta, kita kedekut, maka ekonomi umat Islam akan mundur. Sebab itu dalam sistem perundangan Islam, keuangan Islam, finance, Islamic finance, kita ada bagaimana jual beli yang boleh menguntungkan kedua-dua pihak. Bukan menzalim, ada riba dan sebagainya, kita ada yang lain. Tetapi masih lagi ramai mengamalkan riba. Sebab apa? Mereka tak didedahkan dengan muamalah Islam. Kalau saya belajar dulu, benda riba ini sebenarnya dari segi akad. Akad. Bila kita ubah akad dan kedua-dua pihak bersetuju, maka dia tak jadi riba. Masalah sekarang ni, bila kita buat pinjaman ataupun kita buat pelaburan, kita tak ada akad kadang-kadang. Kita hanya sign agreement saja. Dan kita tak baca pun perjanjian yang kita buat. Yang kita takut-takut kadang-kadang terjerumus dalam riba. Sebab itu riba ini akan memiskinkan orang dan bukan akan mengayakan orang. Itu yang kita nak tahu, bahawa bila kita senang, kita ada kemampuan, bantulah umat Islam yang lemah. Kalau tak sikit, tak semua, sebahagian. Orang kata apa? Kalau petang tu jangan ditunggu sampai ke pagi, kalau pagi jangan ditunggu sampai ke petang. Itu istilah dia. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, Nabi kata wa faraghaka qabla saqlika. Waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk kamu. Waktu lapang inilah kita nak beramal ibadah. Sama ada ibadah khusus dan sebagainya. Bila kita sibuk, kadang-kadang kita tak sempat pun kita nak ziarah adik-beradik kita. Nak tengok anak kita kalau yang dah berkahwin. Kita tak sempat. Bila waktu lapang ini, gunakanlah waktu walaupun sedikit, biar berkualiti. Tambah-tambah sekarang ni kita tengok parent ataupun ibu bapa yang bekerja, kadang-kadang masa mereka di rumah tak sampai pun 2 jam bersama dengan anak-anak. Sedangkan kalau dalam Islam, rumah tangga kita, anak-anak kita perlukan perhatian dan kasih sayang ibu bapa. Jadi dibiarkan budak-budak tu. Kalau nak mudah, bagi telefon, gadget dan sebagainya. Itu bukan satu penyelesaian. Dan akhirnya kita tengoklah generasi kita sekarang ni, masalah sosialnya makin bertambah. Daripada dulu dah makin bertambah, dan bukan makin boleh makin bertambah. Sebab apa? Kepincangan dalam penjagaan dan pendidikan anak-anak. Dan benda itulah kita kena kembalikan kepada fitrah kita, iaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidup kamu sebelum mati. Bila dikatakan hidup ni, daripada awal kita hidup, kita dilahirkan, ayah kita ke, tok wan kita ke, pak menakan kita ke, azan. Yang pertama disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila kita dilahirkan. Kalau tak ada mak ayah pun, masa tu, kalau tak ada ayah yang azan, doktor boleh azankan. Kalau Islam, kadang-kadang pembantu perubatan azankan. Sebab apa? Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Yang pertamanya nak kenalkan kita dengan konsep Allah ataupun ketuhanan kita. Sebab tu bila kita hidup ni, kita kena ingat bahawa ajal tu bila-bila pun boleh datang. Kita tak tahu bila ada dan nak datang ajal, kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tuan moderator pun tak tahu. Kameraman pun tak tahu, kan? Tak tahu. Semua kru-kru pun tak tahu. Tiba-tiba ada, kita tengok bulan puasa ni, dah meninggal sahabat kita. Ada bapaknya meninggal. Datuknya meninggal. Orang kata, wah alhamdulillah,
dan meninggal di bulan yang baik penuh berkat. Alhamdulillah, itu bahagian dia. Bahagian kita tak tahu lagi. Sebab itu bila kita dapat kehidupan satu nyawa ni, yang amat berharga ni, Allah bukan saja-saja bagi. Maksudnya Allah bagi kita untuk pegang satu amanah untuk menjadi salah satu ahli syurga yang Allah janjikan kepada manusia umat Islam. Sebab tu dalam satu ayat Quran dia kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia ini kecuali untuk manusia dan jin ini kecuali untuk menyembah atau menghamba abdikan kepada aku. Bukan hamba abdi itu maksudnya kita pergi masjid, kita duduk masjid solat sampai ke pagi esok, tak peduli dunia, bukan. Bila dia kata illa liya'budun, maksudnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita buat benda yang baik, Allah, yang bawa kepada kemaslahatan masyarakat kita, dan juga kita hindarkan, kita jauhkan daripada benda-benda mungkar, benda-benda yang boleh merosakkan masyarakat, bukan diri kita dan masyarakat negara kita. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, banyak dah program-program dakwah, terutamanya bulan puasa yang penuh kemuliaan dan keberkatan ni, melalui media sosial banyak yang buat sumbangan zakatnya, sedekahnya. Dan langkah-langkah dakwah ini kita rasa perlu diteruskan, bukan sahaja di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kita teruskan. Sebab benda yang baik itu apabila kita buat, yang memberi kesan kepada masyarakat, dan masyarakat yang bukan Islam pasti akan faham, dan akhirnya mereka terima Islam dengan cara yang terbuka, dan insya-Allah umat Islam makin bertambah. Jadi rasanya itu saja kot satu kupasan yang soalan tu ada lagi kot, no? Okay, ada lagi satu. Ada lagi satu, no? Tapi masa tengoklah macam mana. Boleh tengok lagi. Satu penerangan yang sangat jelas tentang soalan satu tadi. Dari apa yang kita dapat simpulkan, untuk kita menyeimbangkan dunia dan akhirat ni, kita perlu ingat 5 perkara, Ustaz, no? Ya. Yang pertama, usia muda sebelum tua. Yang kedua, sihat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Waktu lapang sebelum sibuk. Dan yang terakhir ialah hidup kamu sebelum mati. InsyaAllah dengan memperingati 5 perkara ini, kita tidak akan terpesong dengan ataupun lalai lah dengan dunia. Dan kita akan lebih fokus kepada akhirat, insyaAllah. Okay, Ustaz, kita pergi ke soalan yang kedua lah, yang terakhir untuk forum kita pada hari ini. Dalam konteks kehidupan moden yang sibuk ni, Ustaz, apakah strategi yang boleh diamalkan untuk memastikan setiap hari kita dimanfaatkan dengan amalan yang bernilai di sisi Allah, Ustaz? Okay, Ustaz. Oh, banyak. Berat juga tu soalan tu. Strategi, no? Strategi untuk kita gunakan untuk kita apa tadi? Memastikan amalan kita ni bernilai di sisi. Bernilai. Baik. Saya nak petik satu ayat Al-Quran. Satu ayat Quran daripada surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal qailil musawwamati wal an'am wal harb. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maksud dia, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Husnul ma'ab, dia katakan husnul ma'ab. Bila kata strategi, yang pertama kali dalam amalan kita ni, dalam satu ayat Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah kata apa dalam ayat Quran surah Al-Imran juga, kalau tak silap saya lah, kalau salah tolong betulkan. Kamu ni dah sebaik-baik umat. Kamu ni dah sebaik-baik umat. Allah tak kata
umat yang soleh, umat yang bertakwa tak. Allah kata kamu ni sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Bagaimana dia jadi baik? Terbaik. Orang kata best among the best. Kan? Yang terbaik di kalangan yang terbaik. Sebab apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita disuruh buat benda baik. Jadi yang lain tengok kita buat baik, dia akan ikut. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita menghalang daripada kemungkaran ataupun benda-benda yang maksiat atau benda-benda yang keji yang boleh merosakkan masyarakat dan keturunan. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda dilantik menjadi nabi dan rasul, baginda melihat satu kepincangan dalam masyarakat jahiliah, masyarakat Arab jahiliah, sehingga kan beliau beruzlah, berkawat di satu gua yang bernama Gua Hira. Bukannya satu tempoh yang lama dan bukan satu jarak yang pendek. Dan bila tiba saatnya Allah hantar malaikat, Rasulullah tak tahu. Walaupun di waktu kecilnya malaikat tersebut pernah sampai dan pernah belah dada baginda waktu kecil. Tetapi itu kanak-kanak. Bila kanak-kanak macam kita hurai tadi, kematangan itu belum lagi. Dia menceritakan dengan sebenar-benarnya kepada datuknya. Tetapi berapa ramai saja yang percaya. Bila mana di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW datang didatangi oleh malaikat yang kita tahu, malaikat Jibril AS, merupakan satu lembaga hitam. Kalau kita duduk dalam bilik seorang-seorang, tiba-tiba lembaga hitam mai peluk kita, kencing juga kita kata. Lari juga. Lari kita kalau boleh berlari. Ni tak boleh lari. Dah jauh daripada kota Mekah nak ke Gua Sur itu, naik ke Gua Hira, Jabal Sur itu, bukan satu tempat yang orang kata macam naik bukit belakang rumah kita. Tinggi dan penuh dengan batu-bata yang tajam. Kalau pernah pergi tanah Arab, siapa yang pernah pergi, alhamdulillah, pergi Mekah ke pergi Madinah, kita tahu macam mana landscape dia, bagaimana struktur muka bumi dia, kering kontangnya, dengan panas. Nabi beruzlah di situ. Dan bila datang malaikat dipeluknya, menggigil Nabi. Sampai disebut Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah yang kita dah familiar. Kebanyakannya kita tahu maksud surah itu membaca. Baca apa baca? Baca apa? Baca buku? Baca komik? Baca telefon? Tetapi bukan itu. Maksudnya, Iqra ini adalah bukan satu wadah ilmu pengetahuan yang luas. Allah nak bagi satu ilmu pengetahuan supaya manusia ini menjadi satu guideline ataupun garis panduan dalam kehidupan kita. Yang kita terima sini, iaitulah mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Walaupun tidak dikumpulkan, pada zaman sahabat dikumpulkan, walaupun ramai sahabat para hufaz tu syahid di medan perang. Sebab apa? Sebab nak mempertahankan syiar Islam. Dan kita pun rasa sedih. Dan kita pun rasa takjub sebab apa? Walau bagaimana para hufaz itu diambil Allah Al-Quran sampai sekarang. Sebab apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Sampai sekarang orang tak boleh nak cuba-cuba mengubah ayat Quran. Sebab itu bila kata strategi, yang pertamanya kita ingat, kita ini sebagai khalifah, strategi kita amal ma'ruf nahi munkar. Yang itu konsep yang asas. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan. Sebab apa? Nabi dapat ayat yang pertama, wahyu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Baca. Sedangkan Nabi tak tahu baca. Nabi seorang yang buta huruf, tak belajar dalam konteks pembelajaran yang formal. Tapi menjadi seorang pemimpin yang hebat sehingga akan disenaraikan oleh seorang Michael Hart, seorang tokoh sejarawan Eropah, membuat satu kajian pemimpin-pemimpin yang terbaik di dunia. 1 sampai 100. Antaranya Nabi Muhammad SAW, para sahabat baginda.
Dan ranking yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang manusia, ya Allah angkat darjatnya menjadi nabi dan rasul ini, bukan walaupun bagaimana dicipta bagi dalam keadaan susah ke senang, dia adalah nabi dan rasul akhir zaman. Itu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam kita beramal, biarlah kita berakhlak. Akhlak itu mencerminkan amalan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlaklah Nabi kata, apa? Kullu ibni Adam qatta'un. Semua manusia ni, anak Adam ni buat salah. Memang akan ada silap. Kita takkan pernah buat tak silap. Memang akan ada silap. Kita rasa kita betul. Tapi orang tengok kita salah. Kita rasa kita salah. Kadang-kadang kita tak sedar salah itu menyebabkan orang lain susah. Tapi bila Nabi kata kullu ibni Adam qatta'un wa khairu qatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang duk buat salah ni sentiasa insaf, sentiasa bertaubat. Itulah yang nak kembali kepada fitrah kita. Dan di bulan puasa ini kita ambil peluang lah untuk kita muhasabah diri, kita tengok diri kita macam mana, sebab kita nak dapatkan golongan orang yang mendapat maghfirah dan jaminan daripada Allah daripada masuk api neraka. Pak Nabi kata apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, dan siapa yang beramal di bulan Ramadan atau kama qala, dengan penuh keimanan, penuh keinsafan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kecuali syirik. Syirik memang tak ampun kecuali dia bertaubat dan dia tajdid syahadah. Tapi itu janji Allah. Jadi kita rebutlah peluang. Dah tinggal berapa hari ya? 5 hari lagi kita nak dapatkan maghfirah Allah ni dalam bulan Ramadan. Seterusnya tahun depan bulan tentu lagi kita bersama Ramadan. Itu sahajalah daripada saya rasa cukup kot. Daripada seorang yang kekurangan ilmu ni. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Kalau ada itu betulkanlah sebaik-baiknya daripada Allah. Dan yang kurang tu pada saya sendiri, saya mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan perkongsian strategi Ustaz tadi, Ustaz ada sebut 3 strategi. Yang pertama ialah disuruh buat benda baik dan kita perlulah menjauhi benda munkar. Okey. Yang kedua ialah sebagai seorang Islam yang kita perlu memperbanyakkan ilmu pengetahuan Ustaz. Ya. Untuk memastikan amal kita ni diterima dan bernilai di sisi Allah. InsyaAllah. Dan yang terakhir ialah dalam beramal mestilah kita memupukkan akhlak yang mulia. Betul tak? Ya, betul. Okey, itu sahaja kupasan untuk soalan 2 tadi, dan maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk itu datang daripada saya. Saya sudahi forum kita Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.